Antara soalan yang paling ramai orang tanya, Anis, emas ni boleh buat duit cepat tak? Saya jawab jujur tuan-puan, kalau ini cara tuan-puan fikir tentang emas, sebenarnya tuan-puan dah kerugian sebelum bermula. Ramai salah faham, mereka ingat emas ni macam saham, beli hari ini, esok nak jual dan untung. Hakikatnya, emas adalah alat untuk lindungi nilai kekayaan, bukan untuk cepat kaya. Masalah ramai orang, mereka simpan duit dalam bank, tapi tak sedar nilai duit tu semakin lama semakin susut. Nampak macam duit semakin bertambah, tapi kuasa beli sebenarnya semakin berkurang. Contoh mudah tuan-puan, dulu sekitar RM10,000 dah boleh tunaikan ibadah haji. Tapi hari ini perlukan sekitar RM15,000. Bukan sebab jarak perjalanan semakin jauh, tapi sebab nilai duit semakin lama semakin jatuh. Sebab itu, kita kena ubah cara simpan. Simpan duit untuk jangka masa pendek, tapi untuk jangka masa panjang, simpan dalam bentuk aset. Dan emas adalah salah satu aset yang terbukti. Contohnya tuan-puan, 10 gram emas yang dulu sekitar RM4,000, hari ini dah pun lebih RM6,000. Bukan kita makin kaya, tapi emas tu menjaga nilai duit kita. Simpan emas tak perlu mula besar tuan-puan. 10% daripada simpanan pun dah cukup untuk bermula. Jadi persoalannya, tuan-puan nak terus kejar untung jangka pendek atau nak mula lindungi kekayaan untuk jangka masa panjang. Kalau nak mula, saya sedia untuk bantu. Terus isi barang saya ada kat bawah. Assalamualaikum.